Okey, just sharing daripada Kak Yang, di mana Kak Yang daftar pergi haji pada tahun sekitar 2007-2008 dengan pihak tabung haji. Okey, maknanya menggunakan muasasah tabung haji lah. So daripada giliran Kak Yang tu, Kak Yang kalau ikutkan pada tahun 2024 sepatutnya pergi haji. Tapi kita semua tahu kan, kita ada pandemik COVID. So pada satu tahun tu tidak ada siapa-siapa dibenarkan untuk pergi haji. Okay, so maknanya Kak Yang dilewatkan satu tahun. Jadi maknanya 2023. Jadi maknanya 2023 kepada 2024. So maknanya Alhamdulillah pada hujung tahun 2023 tu Kak Yang dapat panggilan sekali bersama dengan suami. So maknanya tak ada rayuan dah daripada pihak Kak Yang ataupun pihak suami. Okay, macam mana Kak Yang menggunakan simpanan emas? Kita balik kepada topik ya, simpanan emas sebagai dana haji. Kak Yang adalah orang yang sangat bagus kot, tak tahu nak puji diri sendiri ke tak, menyimpan duit di dalam tabung haji dan juga ASB. Akan tetapi bila Kak Yang mengenali emas, ilmu emas bersama dengan Public Go dan bersama dengan G100, di mana kita selalu didedahkan dengan ilmu keuangan. Jadi Kak Yang dapat satu, tak tahulah, mungkin dikatakan ilham daripada Allah, tukarkan semua simpanan ASB Kak Yang dan juga tabung haji Kak Yang masuk terus ke dalam simpanan emas.